Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang persembahan ANK 3103 iaitu pentaksiran berterusan. Ahli kumpulannya, ini adalah bukti-bukti tembual yang kami telah sertakan. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Okey, pertama sekali, pusat ibadat merupakan tempat yang penting dalam kehidupan beragama bagi setiap penganut. Ia berfungsi sebagai lokasi untuk menjalankan aktiviti keagamaan seperti berdoa, sembahyang dan mengacarakan dan mengadakan upacara keagamaan. Selain itu, pusat ibadat juga menjadi tempat untuk mengukuhkan nilai kerohanian serta membina hubungan sesama penganut dalam sesebuah komuniti. Ini dapatan kami bagi agama Hindu. Yang pertama ini menunjukkan identiti agama Hindu. Yang pertama, kitabnya. Seterusnya, pusat ibadat yang terkenal iaitu di Batu Cave. Dan seterusnya, pemakaian mereka dalam menjalankan aktiviti ibadat. Okey, jawapan untuk soalan pertama, apakah program atau aktiviti khusus yang dijalankan oleh pusat ibadat anda untuk menggalakkan perpaduan masyarakat? Yang pertama, beliau menyatakan bahawa aktiviti yang dilakukan adalah pemberian makanan ataupun jamuan di kuil. Program ini dilaksanakan semasa perayaan Taipusam. Kemudian ini berlaku kerana semua orang beragama Hindu akan berpuasa selama 45 hari dengan tidak makan daging dan hanya makan buah-buahan serta sayur-sayuran. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat juga bangsa lain yang turut memberikan sumbangan ataupun beberapa pertolongan dengan memberi buah-buahan seperti buah terbikai, bubur lambuk yang berisikan sayur-sayuran sahaja dan beberapa makanan untuk dimakan kepada kaum kami. Okey, soalan seterusnya. Apakah bentuk kebajikan yang disediakan oleh pusat ibadat anda? Dia menyatakan bahawa bantuan kebajikan yang disediakan oleh pusat ibadat dia adalah jika ada permasalahan peribadi. Contohnya, orang itu mempunyai masalah seperti masalah keluarga, agama, histeria dan sebagainya, boleh rujuk dengan Tok Sami di kuil tersebut. Seterusnya adalah mereka juga memberikan makanan secara percuma yang dijalankan setiap hari Jumaat. Aktiviti ini digelar sebagai Anandanam yang merupakan tradisi mulia masyarakat agama Hindu. Okey, soalan yang terakhir. Pada pandangan anda, bagaimana aktiviti perpaduan dan kebajikan di pusat ibadat boleh menyumbang kepada pembentukan masyarakat Malaysia Madani yang harmoni dan berakhlak? Jawapan beliau adalah saling hormat menghormati. Maafkan saya. Dinyatakan bahawa apabila berlangsungnya aktiviti gotong royong yang berlaku di pusat ibadat yang melibatkan semua kaum, ini boleh menimbulkan rasa hormat dalam pelbagai aspek seperti kerjasama, tolong-menolong dan rasa hormat tentang agama orang lain. Okey, seterusnya iaitu rasa semangat kerjasama akan konsisten. Maksudnya dalam aktiviti yang bersama, dia akan menimbulkan rasa kerjasama yang menimbulkan rasa semangat kerjasama dan akan sentiasa konsisten. Hal ini terjadi kerana berlaku aktiviti kebajikan yang holistik dapat menjadikan seseorang itu akan melakukan pekerjaan dengan nilai bersama, justru dapat meningkatkan rasa sayang antara satu sama lain. Okey, kita lanjut kepada agama Kristian. Okey, kita lanjut kepada
temuduga yang telah kami temubual pada hari yang sebelumnya, yang kami dapatkan daripada seorang yang penganut daripada agama Kristian. Di sini kita boleh melihat bahawa identiti agama Kristian yang umumnya adalah gereja, tanda salib dan penderi dan cara mereka berdoa. Berikut merupakan contoh-contoh gambar yang kita boleh lihat bahawa apabila kita nampak perbuatan tersebut, kita dapat mengetahui bahawa itulah identiti kepada agama tersebut. Dan ini membuatkan mereka terkenal di pelosok dunia. Okey, soalan yang kami telah menanyakan terhadap individu tersebut adalah berkaitan dengan program atau aktiviti khusus yang dijalankan oleh pusat ibadat mereka untuk menggalakkan perpaduan masyarakat. Jawapan yang diberikan oleh individu tersebut ialah pada mereka akan menyambut Christmas di gereja mereka, dan mereka pergi ke gereja mereka untuk membuat aktiviti seperti pada hari sambutan Christmas yang mereka membuat ataupun mendirikan pokok Christmas mereka di sana, dan pelbagai lagi aktiviti yang mereka buat pada sempena sambutan hari Christmas tersebut. Mereka juga menyediakan tempat-tempat yang sepatutnya untuk melakukan penerimaan keberkatan untuk hari Christmas. Di sini kita boleh lihat bahawa mereka bukan sahaja pergi untuk menyambut ataupun mendirikan pokok Christmas, manakala mereka juga menyediakan tempat-tempat yang boleh untuk mereka lakukan untuk mendapat keberkatan daripada hari tersebut. Yang aktiviti yang seterusnya adalah nyanyian. Seperti yang boleh dilihat di dalam gambar tersebut, mereka melakukan upacara nyanyian untuk hari Christmas tersebut dengan secara beramai-ramai. Dan ini kita boleh lihat bahawa aktiviti-aktiviti ini mampu untuk memberikan perpaduan masyarakat mereka, perpaduan masyarakat untuk agama mereka lebih padu dan mantap lagi. Okey. Untuk jawapan yang seterusnya adalah mereka juga akan saling bertukar hadiah dengan orang asing, bukan sahaja dengan diri mereka, dengan kaum mereka, namun mereka juga akan bertukar hadiah dengan orang asing. Seperti yang kita tahu bahawa hari Christmas merupakan hari yang hari perayaan untuk mereka. Dengan ini mereka melakukan pelbagai aktiviti yang dapat dilakukan di dalam sambutan hari tersebut, dan antaranya bertukar hadiah. Bukan sesama mereka sahaja, namun mereka juga bertukar hadiah dengan orang asing ataupun orang yang tidak mereka kenal, yang boleh dikatakan dalam bahasa sekarang adalah strangers bagi mereka. Dan mereka menukarkan hadiah tersebut tanpa mengira kenal lama ataupun tidak. Walaupun baru kenal, mereka juga akan terus bertukar hadiah bagi memeriahkan lagi aktiviti di gereja yang di mana dilakukan pada hari Christmas tersebut. Untuk soalan yang kedua, kami telah bertanya berkaitan dengan apakah bentuk bantuan kebajikan yang disediakan oleh pusat ibadat mereka. Yang kami dapati di dalam temubual sebelumnya, bentuk bantuan kebajikan
mereka seperti mana yang telah kita tahu bahawa apabila kita perlu memerlukan sebarang bantuan, kita haruslah memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki untuk menerima bantuan tersebut. Begini juga kita dapat lihat bahawa ia juga berlaku pada agama tersebut. Bukan hanya agama-agama lain sahaja. Maka agama ini juga turut menggunakan sistem yang sama untuk memberikan pertolongan kepada orang awam ataupun penganut agama mereka. Di sini kita boleh lihat bahawa pihak gereja akan membantu golongan seperti orang kurang upaya, orang tua yang sakit tenat, yang betul-betul orang kata dia dah sakit sangat, dah tua macam tu. Dan yang seterusnya adalah pelajar ataupun kalangan anak-anak muda. Dengan ini, pihak gereja akan membantu mereka dengan pelbagai cara yang mereka boleh bantu untuk memenuhi keperluan penerima bantuan tersebut. Yang pertama, pihak gereja akan membantu golongan orang tua dan OKU dengan mendoakan mereka agar diberkati ataupun dimudahkan segala urusan bagi kehidupan mereka. Yang kedua adalah memberikan sejumlah wang ringgit yang jumlahnya kami tidak dapat ketahui, dan mereka memberikan wang ringgit ini kepada penerima yang layak untuk mendapat bantuan daripada mereka. Dan ini akan memudahkan lagi orang-orang tersebut, golongan tersebut untuk menghadapi cabaran ekonomi semasa di sesebuah negara. Dan akhir sekali adalah makanan yang sepatutnya dimakan. Bukan sahaja wang ringgit, namun mereka juga akan didoakan dan diberikan makanan yang sepatutnya untuk golongan mereka. Untuk para pelajar atau anak-anak muda pula, pihak gereja akan memberikan pakaian sekolah yang secukupnya kepada pelajar ataupun anak-anak muda tersebut. Kerana seperti yang kita tahu bahawa pakaian sekolah merupakan hal yang penting untuk mereka menjalani kehidupan di sekolah mereka. Seperti yang kita tahu bahawa ekonomi pada zaman sekarang sangat meningkat dan memerlukan kos yang tinggi untuk memenuhi keperluan pelajar-pelajar di sekolah kita. Dan dengan ini pihak gereja mengambil inisiatif ini dengan memberikan pakaian sekolah yang secukupnya untuk mereka melaksanakan tugas mereka sebagai para pelajar. Bukan itu sahaja, mereka juga akan menerima wang ringgit dan akhir sekali akan didoakan oleh paderi agar hidup mereka diberkati dan dipermudahkan segala urusan dalam hal pembelajaran dan kehidupan mereka. Untuk yang terakhir bagi bentuk bantuan kebajikan ini adalah syarat-syarat yang layak untuk mereka memohon bantuan, seperti dokumen diri yang sah dan lengkap, bukan dokumen yang palsu. Di sini kita boleh lihat bahawa syarat-syarat ini sangat umum dan boleh dilakukan untuk kita apabila kita ingin memohon sebarang bantuan di sesebuah kerajaan di negeri kita. Seperti yang dapat kita tahu bahawa setiap kerajaan akan memberikan bantuan yang berbentuk wang untuk diberikan kepada pelajar yang ingin melanjutkan
pengajian mereka ke tahap yang lebih tinggi, dan di sana memerlukan dokumen-dokumen diri yang sah dan lengkap dan tidak boleh memalsukan dokumen. Seperti ini juga pihak gereja menitik berat supaya dokumen yang diserahkan kepada mereka adalah sah dan layak untuk diri mereka. Bukan saja mereka dah kaya, tapi mereka meminta dan memasukkan dokumen mereka untuk mendapatkan bantuan kebajikan daripada pihak gereja. Dan perkara ini tidak dilarang sama sekali untuk dilakukan di gereja tersebut kerana ia boleh menimbulkan kesalahfahaman. Soalan yang terakhir bagi temuduga agama, individu yang beragama Kristian, pada pandangan anda, bagaimanakah aktiviti perpaduan dan kebajikan di pusat ibadat boleh menyumbang kepada pembentukan masyarakat Malaysia Madani yang harmoni dan juga berakhlak? Pandangan yang kami dapati bagi soalan tersebut adalah seperti yang kita tahu bahawa di sana bukan sahaja aktiviti ataupun program-program yang dilakukan di sana bukan sahaja boleh merapatkan hubungan mereka sesama mereka di gereja, namun ia juga boleh mengeratkan lagi hubungan dengan khalayak ramai. Dengan ini kita dapat melihat bahawa pihak gereja bukan sahaja mementingkan kaum mereka saja, namun mereka juga mementingkan hubungan bersama dengan kaum-kaum yang lain. Dan ini selaras dengan konsep Malaysia Madani yang berkaitan dengan perpaduan dan masyarakat harmoni dan aman. Ini membolehkan mereka sesuai untuk hidup bersama di dalam kalangan orang-orang yang bukan beragama mereka, namun dengan adanya ajaran-ajaran daripada gereja ini, ia akan membuatkan diri mereka mampu bersosial dengan baik dan lancar dengan orang lain. Okey, untuk yang seterusnya adalah kanak-kanak yang ke sekolah akan menghormati agama orang lain di sekolah jika dia tahu peranannya dalam agama. Di sini kita boleh lihat bahawa kanak-kanak yang telah diajarkan mengenai agama ini, ia akan menghormati agama orang lain. Dan contohnya situasi di sekolah, seperti yang kita tahu bahawa di sekolah terdapat pelbagai kaum dan pelbagai agama yang mengikuti pelajaran di sana. Dan dengan ini, apabila kanak-kanak tersebut mengetahui pentingnya hubungan perpaduan masyarakat antara kaum dan agama, ia tidak akan mudah untuk mendiskriminasi ataupun menghina agama orang lain, seperti cara mereka solat, cara mereka beriman ataupun kepercayaan mereka. Dengan adanya pelajaran ataupun pengajaran yang diberikan oleh gereja kepada mereka, mereka akan lebih menghormati dan lebih suka akan bergaul dengan kaum ataupun agama yang lain. Dengan ini, ia akan membuatkan negara Malaysia Madani ini mampu dibentuk dengan aman dan harmoni oleh pelbagai kaum. Seperti yang kita tahu bahawa terdapat pelbagai etnik yang berlainan di negara Malaysia ini, seperti India, Melayu, Cina, Kadazan, Iban dan lain-lain. Dengan ini, apabila terdapatnya pengajaran
yang dilakukan oleh gereja ini kepada kaum mereka, ia akan memupukkan lagi memupukkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan diri mereka. Bukan sahaja agama ini mengajarkan berkaitan dengan menghormati agama orang lain, namun begitu juga dilakukan oleh agama Islam, agama Hindu dan agama yang lain. Itu sahaja daripada temu bual yang kami dapati dapati daripada individu yang berpenganut agama Islam. Okey, secara kesimpulan yang boleh kami simpulkan bagi pembentangan temu bual yang dilakukan oleh kami berdua terhadap orang yang bukan beragama Islam, manakala ia adalah agama daripada agama yang lain seperti agama Hindu dan agama Kristian. Okey, kesimpulannya adalah pusat ibadat memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat beragama. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan ibadah dan aktiviti keagamaan, malah ia turut dijadikan sebagai pusat yang menggalakkan pembentukan nilai murni, perpaduan dan semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat. Melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan di pusat ibadat, penganut agama dapat mengukuhkan hubungan sesama mereka serta memupuk rasa hormat terhadap individu lain tanpa mengira latar belakang. Di sini kita dapat melihat bahawa betapa pentingnya pusat ibadat itu memainkan peranan mereka dalam kehidupan masyarakat. Kerana seperti yang kita tahu bahawa apabila pusat ibadat itu melaksanakan pelbagai program, maka program tersebut boleh memberikan erti dan pengajaran kepada mereka agar dapat hidup di dalam dunia dan juga hidup bermuafakat sesama agama lain di dalam sesebuah negara. Dengan ini, ia akan membuatkan masyarakat kita bersatu padu untuk membuatkan negara kita ni dilihat baik oleh negara-negara yang lain. Seperti yang kita tahu bahawa pusat ibadat juga bukanlah hanya untuk menjalankan ibadah, bukan sahaja untuk aktiviti keagamaan. Ia juga dijadikan sebagai tempat untuk kita berkumpul, berkomunikasi, bersosial, menjalankan aktiviti dan melakukan perkara-perkara yang dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kita. Dan ini membuatkan hubungan di antara manusia mampu dijalankan dengan baik dan harmoni tanpa terdapatnya sebarang perbalahan ataupun kesalahfahaman yang boleh berlaku di antara diri mereka. Dengan adanya pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh pusat-pusat ibadat di setiap agama seperti agama Hindu, Kristian dan juga agama Islam, ia boleh membuatkan mereka sedar akan erti hormat menghormati antara agama satu sama lain. Walaupun kepercayaan mereka lain-lain, namun begitu hubungan mereka sesama manusia perlulah dihormati dan diperpanjangkan lagi tanpa adanya sebarang pergaduhan ataupun kesalahfahaman. Daripada kami, daripada kumpulan yang beranggota 2 orang dan daripada kelas PJMAS 4, dan untuk nama saya adalah Muhammad Zul Irfan bin Ramli dan saya Muhammad Husnul Azami bin Razali. Itu sahaja daripada kami bagi sesi pembentangan pentaksiran berterusan untuk ELMK 3103. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.